Assalamualaikum dan salam sejahtera. AI ialah otak komputer yang pandai meniru cara manusia berfikir dan belajar. Ia boleh membantu kita menulis cerita, menjawab soalan, mencari maklumat, malah mengenal gambar atau suara. Samalah seperti kita belajar daripada pengalaman, AI juga belajar daripada data yang diberi kepadanya. Jadi, AI ni bukan sekadar mesin biasa tetapi seolah-olah pembantu pintar yang boleh memudahkan kerja dan menjadikan hidup kita lebih senang. Hari ini saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Meneroka AI. Buku yang ditulis oleh Galen Hadlett dan diterjemah oleh Mushirah Hartono. Buku ini membawa kita menyelami dunia kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Satu bidang yang semakin penting dalam kehidupan harian kita. Buku ini ditulis pada tahun 2024 tetapi diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad pada tahun 2026. Buku ini hanya mengandungi 26 muka surat sahaja tapi ia sangat syarat dengan maklumat dan fakta. Ia dikategorikan sebagai buku bukan fiksyen. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pengarang asal buku ini. Galen Hadlett merupakan pengasas Sunset Spark, sebuah organisasi yang membantu generasi muda mempelajari sains dan teknologi dengan cara yang kreatif dan menyeronokkan. Galen Hadlett merupakan seorang jurutera yang berpengalaman dalam jurutera perisian lebih 15 tahun. Beliau juga mengajar teknologi kreatif dan telah mengajar lebih 10,000 orang murid. Beliau juga suka mencipta robot bersama anak-anaknya. Buku yang ditulis oleh Galen Hadlett ini memperkenalkan konsep asas AI dengan bahasa yang mudah difahami. Penulis menjelaskan sejarah perkembangan AI dengan bagaimana AI digunakan dalam bidang pendidikan, kesihatan, industri dan kehidupan harian. Ilustrasi buku ini berwarna dan menarik. Pemilihan gambar untuk ilustrasi membuatkan pembaca tertanya-tanya dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang isi buku ini. Gambar-gambarnya pula besar, jelas dan disertakan dengan penerangan ringkas. Terjemahan oleh Mushirah Hartono pula mengekalkan mesej asal penulis sambil memastikan gaya bahasa sesuai dengan pembaca tempatan. Ia menjadikan buku ini lebih dekat dengan konteks kita di Malaysia. Buku Meneroka AI mempunyai 4 bab dan bahagian pengenalan tentang sejarah dan perkembangan teknologi AI yang sudah pun bermula pada tahun 1950. AI bukanlah idea baharu, cuma pada masa itu terdapat kekurangan peralatan yang boleh merealisasikan idea tersebut. Salah satu kejayaan awal ialah Eliza, sebuah chatbot yang dibangunkan oleh Joseph Weizenbaum dari tahun 1964 hingga 1966. Eliza akan memberi respons terhadap setiap soalan yang ditanya oleh manusia. Pada masa itu, ramai orang berasa kagum dengan AI seawal ini. Bab 1 pula menerangkan tentang bagaimana AI membantu manusia dengan beberapa cara. Tahukah anda AI boleh membantu manusia yang cacat penglihatan di mana AI menerangkan perkara yang terpapar pada skrin. AI juga boleh membantu doktor mengesan penyakit seperti kanser. Tapi bagaimana? Anda mestilah membaca buku ini kalau nak tahu secara lebih jelas. Bab 2 pula menerangkan tentang bagaimana ahli sains menggunakan AI untuk menangani ancaman terhadap alam sekitar. Untuk pengetahuan anda, satelit di angkasa menggunakan AI untuk menganalisis air tasik. Contohnya, tasik Chad di Afrika Tengah. Selain itu, pengarang mengaitkan tentang kesan perubahan iklim kepada habitat dan populasi ikan paus. Dalam bab 3, pengarang menerangkan tentang bagaimana AI membongkar masa lalu tentang kajian artifak oleh ahli arkeologi. Isi bab 3 ini menarik perhatian saya kerana banyak dikongsikan tentang bagaimana AI mengecam dan mengkategorikan serpihan artifak oleh seluruh dunia. Bab 4. Bab terakhir tentang insan-insan di sebalik AI. Siapakah yang menggerakkan AI? Siapakah yang mengumpul data untuk AI?
siapakah yang mengkaji dan bekerja untuk memastikan AI bertanggungjawab? Semua jawapan itu ada dalam bab ini. Secara keseluruhan, Meneroka AI ialah buku yang sesuai sebagai pintu masuk untuk memahami dunia kecerdasan buatan. Ia menekankan bahawa teknologi bukan sekadar alat tetapi kuasa yang boleh memperkasa generasi. Dengan kekuatan dan kelemahan yang ada, buku ini tetap menjadi bacaan penting untuk sesiapa pun yang ingin mengenali AI dengan lebih dekat. Sekian bicara buku untuk kali ini. Terima kasih.